Hi guys, welcome back to University dalam segmen Hustle Sambil Mengular. Alright Mamu, so inilah tempat yang mana Mamu bagi tahu kata terpaksa dia tutup lepas 1 bulan. Mungkin boleh cerita? Lepas, ini kami buka 2 tahun lepas. Alhamdulillah kami dapat banyak sokongan sampai sales pun naik. Lepas tu kita ditawarkan lesen, dapat surat tawaran, so kita kena buat renovation lah bagi nampak cantik ikut piawaian KKM. Sebab saya tengok dia bukan rumah kan, dia macam mall tu, macam store punya. Store kan. So kami ubah sesuai semua, dah siap semua. Lepas sebulan tu dah dapat notis untuk tutup terus. So terpaksa tutup lah. Jadi tempat sekarang ni yang dulu kita buat tempat cari rezeki halal untuk kita jadikan store sekarang ni. Jadikan store untuk kita nak buat event kat luar. Ya, tapi mungkin macam Mamu cakap ada benda yang lebih baik. Lebih baik lagi lah, insyaAllah. Mungkin ni mungkin boleh jadi tempat untuk Mamu buat small factory ke betul apa kan, nanti kita tak tahu sebab space dah ada kan. Betul. So, rezeki ada mana-mana. Betul. Kita luar biasa. Kini tiba masanya. Bina masa depanmu. Saat kita bergandingan terasa ringan. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum Atif. Macam kenal? Macam kenal. Oh, tengah buat live? Ya, betul. Oh, ya Atif. Wah, hai semua, apa khabar? Oh, ramai 18,000. Okay. Kenal? Macam kenal memang tak kenal. Okey, tak apa. Okey, Tak kenal tak apa, tak jadi wali nanti. Okey. Okay, Atif, saya nak sembang kan dengan you kan. Walaupun depan bapak ni, nak tanya lah. Macam mana bapak sebagai seorang bos? Sebagai seorang bos, Ya, dia bukan sebagai seorang bapak, sebagai seorang bos. sebagai seorang bos, bapa adalah satu orang yang tegas. Oh ya? Tegas, disiplin. Kalau staf buat salah sikit pun, mesti akan dah tunjuk sifat seorang yang tegas tu. Oh, Atif pun saya kenal tak? Saya pun sudah kenal. Oh, bukan macam kalau anak, dia macam bagi muka sikit tak? Bak bisnes tak kira anak ke, bini ke, siapa pun kenal. Oh ya? Bakal bini pun kenal. Oh, ini okey dah betul-betul hati tak ada dalam. Okey, sebagai seorang bapa pula, Mamu ni macam mana? Sebagai seorang bapa, sama juga boleh kata tegas. Satu, pandai bimbing anak. Lagi satu sebab kita tengok dunia sekarang ni penuh dengan, kalau saya tengok kawan-kawan umur sebaya saya pun saya kecewa sebab ramai yang pergi buat benda bukan itu ini landasan. So bila bapak dulu pernah strict dengan kita rasa macam ini macam tak adil kan, sebab kita tak dapat peluang kawan semua. Tapi bila sekarang ni sampai umur kita, bila kita dah boleh keluar macam freely, tapi sebenarnya kita tak mahu. Sebab apa? Sebab bapak dah pernah strict dengan kita dulu. So sebab kita tak mahu, bapak tak mahu kita terjebak dengan orang-orang yang kat luar macam tu. So itu bapak seorang yang ni jugalah, yang pandai disiplinkan anak juga. Bapak pemurah tak? Murah hati. Siapa yang lebih murah? Mak kamu kan saya? Janganlah. Janganlah. Antara dua mana cool? Kita kanser. Kanser kita. Antara ayah dengan mak mana cool? Kalau cakap bapak lagi kena dengan mak. Cakap mak kena dengan bapak. Dua-dua. Dua-dua. Ini anak yang bagus dan adil. InsyaAllah doakan semoga perjalanan Atif dengan family dan bisnes ni akan mencapai satu kemajuan yang luar biasa lah. Atif, saya nak tanya last question kan. Susah tak Atif bila nak orang kata tak tahu nak kata terpaksa ke atau kerja dengan seorang family ni susah tak biasa? Tak, dia sebab kadang ni bila kita kerja sekali, work together as a family, kita rasa macam is an achievement lah orang kata. Sebab apa? Sebab ada part yang susah, ada part yang okey juga. Cuma contoh macam part yang okey is kita dapat sentiasa dengan family. So kita tak perlu nak macam always keluar negara macam ayah cakap tadi, tak perlu always keluar negara, keluar negeri untuk berbisnes apa semua. Itu advantage dia. Disadvantage dia sebab ada benda yang kita nak go through dengan trend yang sekarang, ada benda yang family nak go through dengan trend yang lain. So benda-benda macam ni pun ada jadi complication juga. Tapi so far alhamdulillah setakat ni semua menjadi idea ayah, idea saya.
Atif ni merupakan the man behind diorang punya social media, social media kan. At such a young age juga kan. You bangga tak bila you dapat actually in a way help you punya family untuk conquer digital. Mungkin kalau sendiri-sendiri mungkin susah kan. How do you feel when you are able to do that? Sebab as a son, saya rasa macam kita bangga bila kita tengok orang ambil gambar dengan mak dengan ayah apa semua. So itu satu an achievement for me lah. Sebab apa? Sebab dulu kita daripada kosong, tak ada orang yang hormat mak dan bapak. But now days bila pergi mana-mana orang hormat dengan ayah, dengan mak, panggil apa nak ajak bergambar. So bila tengok mak happy bila orang nak ambil gambar dengan dia. Ayah pun happy orang nak ambil gambar dengan dia. So ramai orang yang kenal. So that's an achievement lah for me to make my parents terkenal. Yeah, masya-Allah. Good. Very good son. I think you raise a very very good. Alright, thank you so much Atif. Welcome. Alright, so I think that's it for our segment. And kita akan jumpa lagi in the next segment.